sekitar tahun 1990-an. Mana kata sekarang lebih kurang berusia 30 tahun lebih. Pondok ini dah dibina dan diasaskan oleh seorang tok guru yang disebut sebagai Tuan Guru Bapa Haji Abdullah bin Ismail. Nama sama. Kalau tu pun Bapa Abdullah Ismail juga, Pak Sudah tadi. Ini Tuan Guru Bapa Haji Abdullah bin Ismail juga. Jadi alhamdulillah bapa lahir di kawasan lain sebenarnya, dan mendapat pendidikan di beberapa buah pondok, di antaranya Pondok Nak Kudung, berguru dengan Tuan Guru Haji Ibrahim dan Tuan Guru Haji Ismail. Cita-cita kita hidup di sementara, yang kita harap kepada Allah menjadi kita ahli syurga. Tahukan kita ada berlaku. Kerana apa? Kerana kita semua beriman. Ada iman ni, tak ada hukum. Juga iman ya, bagaimana sebut dalam Quran Karim, Allah kata jahil dengan orang-orang kafir, segala kafir yang tak iman, mati dah iman. Bila tengok dengan aku, bila sedar dia kata agama ni tak betul, kata haruan Islam kata kita duduk ambil kalau ada mah penuh bumi dan beri iman. Cenah kita nak mati, tak mahu hidup, kita nak jadi tanda, tapi tak mudah. Dan lari sekali pun tak ada mudah. Mudah mengapai kita, ya Allah, dia Allah, ya Allah, beribadat kerana ilmu. Sebab itu al-ilmu imamul amali, pemimpin, wal amalu tahu. Kalau itu tak dapat itu. Sebab itu kenallah bahasanya ilmu besar kita kata. Bagaimana mereka suruh ngaji, untuk berilma walau kan mesti cari dalam walaupun diri kita. Koyuh Nabi kata walau kan mesti ini pun kalau ada jino itu dia tak nak kena kita dah. Ya alif macam alif, tak lama beramal ubah sendiri. Allah kata macam apa? Kita bagi iman, kita ngaji baru ubah bangai. Kalau tak ubah bangai kita mati, alhamdulillah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau nak umur dah kita sampai 40, masih lagi masih lagi tak sedap simpan aku. 70 tahun sekarang lebih masih lagi melazimi kuliah-kuliah pengajian. Sangat berbezalah dengan kita di Malaysia tu. Ustaz-ustaz kita baru setahun lepas dah peluang, boleh kita berkembang untuk bantu pondok, insya-Allah. Akademik, ada dekat sekolah menengah, sekolah dekat satu sampai dekat ni, menengah dan juga kita ada banyak dan juga ada untuk menjaga anak yang belajar banyak kan daripada anak ayah sendiri dan buat juga. Dan ini kita banyakkan pada asrama penuh, asrama penuh. Kemudian masa berubah tu jadi mana kita tak sempat nak duduk rumah, ada yang mulai dengan apa. Kayak ada asrama penuh, ada juga yang mulai balik. Ini ada mampu lah. Sebagai kita Sekasan dan juga Baba Haji Yusuf sebagai tuan guru pondok ni, pasal yang orang bertani, orang bertani dulu jarang, tu. Kemudian sejarah lanjut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami sampai ke sini di pondok kampung lain di kawasan Johor ni, masya-Allah, tabarakallah. Jadi sedikit makluman kepada tuan guru bapa mengenai jemaah ini. Kami hari ini seramai 83 orang datang daripada Malaysia, yakni daripada beberapa buah negeri lah. Abdul Muttalib, seorang ulama tua yang masih ada, sesepuh yang kini sudah berusia 88 tahun. Alhamdulillah, ini merupakan sejarah saya yang ketiga untuk bapa. Yang pertama saya jumpa bapa 2 atau 3 tahun lepas, kami mari ziarah bapa di sini. Dan alhamdulillah dapatlah sedikit maklumat daripada tuan guru Haji Abdul Rahman Ar-Rashadi, yang kita semua suruh dengan panggilan Tok Lala, yang pengasas Tok Lala tu di Jambu tu. Tadi beliau merupakan anak murid Tok Lala, yang sekarang ni kalau kita nak kira-kira tak ramai dah yang lapis tu. Sebab Tok Lala meninggal tahun 76 tak silap. Jadi yang sempat mengaji Tok Lala ni dah banyak dah meninggal. Jadi ada beberapa orang lagi lah, antaranya bapa kita alhamdulillah, dan juga bapa Ekok tu, ada beberapa tunggu lagi, 45 orang lagi yang masih lagi ada, yang usia pun hampir 90 lebih dah, 80 lebih, 90 lebih. Dan alhamdulillah tak ada Allah Ta'ala sampailah kita ke sini untuk bertemu tuan guru bapa. Dan walaupun bapa sekarang umur 88 lebih, 89, bapa masih juga berkhidmat sebagai ahli majlis agama Yala dan terlibat dalam melihat anak bulan. Tahun-tahun ni masya-Allah. Mana kata sembang Alhamdulillah, jadi kecek ni nak panak rejak. Dulu tak apa. Ni dalam masalah di kapal bersaing mobil panak rejak. Bukit Tua lama. Bukit Tua ada lama. Usia apa panggil telakau, tak ada bedah buruk ni. Bedah buruk anak tahu ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada rombongan ni. Dia datang daripada Malaysia, tiap-tiap negara, tiap-tiap negeri datang mari di sini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rombongan yang datang pada hari ini. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Zerah ni ialah orang yang beriman. Jadi dia ni zerah keluarga orang lain. Dia akhirat zerah ibu bapa zerah anak. Saing kawin berada zerah saing ni. Dia zerah tu anak murid zerah tubuh zerah anak murid. Zerah Nabi hari Jumaat ialah zerah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita zerah ni ialah silaturahim, hubungi di antara saudara-saudara muslimin dan muslimat. InsyaAllah. Maksud dari kecek banyak. Terima kasih kepada Profesor pujukan kapal Bang Malaysia, apa panggil apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Baca 2 kali sehari. Jangan dalam jamai. Bukan baca dalam semaya 2 kali sehari.
Allah Ta'ala tahu yang darat. Orang sifat dikhi pun tak ada kita. Ni. Kemudian terima kasihlah kepada rombongan yang datang pada hari ini. Ucap terima kasih kepada semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nipis Kulit Baba Haji Arul Rahman. Dan sekali kita sedikit awak berkalimah sikit insya-Allah. Dan kemudian banyak sedia makanan kita. Hari ini masya-Allah rezeki kita cukup rumah. Rezeki tempat ni memang ramai betul-betul ada banyak kita makan. Pokoknya insya-Allah. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah kita sampai di pondok Bapa dan Ibu ini. Bapa dan antara menjawab kepada ada yang dapat ini di makam besar dan maka kita dapat memeluk email dan memeluk dapat nikmat yang lain juga ada mengikut jadi saya sebagai penasihat depan banyaklah terima kasih kepada semua pendapat dengan tahu makanya pada harus kalau tentang mak sebetulnya saya juga tak jadi kita akan menjadi alhamdulillah baik nanti kepada email dan email ada
video tu boleh. Jam 6. Jam ini pun 6 tak macam.